Muzium Kereta Api Gemas mungkin nampak kecil tapi menyimpan kisah besar tentang sejarah pengangkutan negara. Terletak di Pekan Gemas satu ketika dulu, simpang penting bagi landasan kereta api Malaysia. Muzium ini menampilkan pelbagai pameran menarik seperti lokomotif lama, tiket klasik dan gambar-gambar bersejarah. Masuk saja ke dalam, suasana nostalgia terus terasa. Kita seolah-olah dibawa kembali ke zaman di mana kereta api menjadi nadi utama rakyat. Rel-rel besi yang kini sunyi pernah menghubungkan desa ke bandar dan menjadi saksi zaman penjajahan hingga ke era Malaysia moden. Stesen kereta api dikemas dibina pada tahun 1922 pada era 40-an. Stesen ini penting untuk pengangkutan hasil bumi semasa penjajahan British. Semasa Perang Dunia Kedua, Gemas menjadi lokasi strategi dalam pertempuran. Selepas kemerdekaan, stesen ini terus memainkan peranan penting dalam ekonomi dan pengangkutan negara. Badai tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Bagi peminat sejarah atau sesiapa yang ingin kenal lebih dekat tentang dunia kereta api lama, muzium ini sememangnya destinasi yang berbaloi untuk dikunjungi.